Okey, Assalamualaikum. Kami daripada Insap Travel sekarang berada di Bukit Malaikat. Kita tengok pasir dia beza. Kelebihan dia, pasirnya tidak melekat apabila terkena pakaian kita. Itu satu kelebihan di Bukit Malaikat. Bukit Malaikat sebenarnya adalah bukit di mana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan 1000 orang malaikat untuk membantu Nabi Muhammad SAW dalam peperangan Badar. Sebenarnya peperangan Badar tidak berlaku di sini. Peperangan Badar berlaku lebih kurang 3 kilometer dari Bukit Malaikat. Ini Bukit Malaikat hanyalah tempat malaikat turun. Dia beza. Perbezaan ketara adalah biasanya bukit-bukit atau gunung di Madinah, gunung berbatu, tetapi di kawasan Badar ini bukitnya berpasir. Lebih kurang 3 km daripada Bukit Malaikat inilah tempat berlakunya peperangan Badar. Saya bergerak ke kawasan Badar. Kawasan dia. Okey, inilah dia kawasan Badar, tempat berlakunya peperangan Badar. Apa yang penting ada satu tempat di sini. Okey, kita tengok di kawasan-kawasan pokok-pokok sana dulu sana tu. Terdapat satu kubur. Kubur siapa tahu kubur siapa? Ini ada kubur Abu Jahal. Kubur ni memang sengaja dibiarkan begitu saja sebab tak ada kepentingan apa-apa bagi orang Islam. Kerana Abu Jahal merupakan penentang utama baginda Nabi. Cukuplah sekadar kita tahu, dekat situ rupanya kubur Abu Jahal. Okey, Assalamualaikum. Insap dulu, baru travel.